Jangan bangga duit masuk banyak kalau hujung bulan tetap kau ikat perut. Okay, ramai usahawan tak sedar sebenarnya bisnes dia nampak kaya tapi tengah nazak perlahan-lahan. Duit masuk RM10,000 sebulan. Tapi bila hujung bulan, cuma tinggal RM200 lebih je dalam akaun. Soalnya sekarang, bisnes anda tengah untung ke atau tengah bocor berdarah? Ramai owner bisnes rasa lega bila tengok duit masuk banyak. Tapi saya nak bagi tahu, duit tu anda simpan atau anda habiskan? Duit tu rolling atau anda pakai untuk gaya hidup? Duit tu untuk kembangkan bisnes atau untuk puaskan nafsu? Anda tak sedar, sebenarnya anda sedang bunuh bisnes sendiri perlahan-lahan. Anda beli barang yang customer tak minta. Anda bayar gaji staf ikut suka, bukan ikut performance, bukan ikut kebolehan. Anda buat marketing gila-gila, tapi tak ukur return. Anda simpan hutang supplier, tapi beli phone baru untuk rasa konon-kononnya bisnes berjaya. Cash flow bocor sama juga equal to bisnes boleh mati walaupun anda ada sales. Masalah bukan tak cukup duit masuk, tapi terlalu banyak duit bocor tanpa sedar. Ramai usahawan tak bankrupt sebab tak ada duit. Mereka bankrupt sebab tak tahu ke mana duit tu pergi. Kalau anda tak tahu duit tu ke mana hilang, jangan harap duit tu nak stay lama dalam poket. Kalau anda terasa dengan post ni, jangan malu. Saya pun macam tu juga. Bezanya sekarang, anda baru jumpa orang yang insya-Allah boleh bantu anda untuk keluar daripada masalah ni. Okey? Cuba follow saya setiap hari. Insya-Allah saya cuba bongkar satu-satu cara untuk kawal semula aliran duit bisnes. Dan kalau anda rasa post ini boleh selamatkan ramai kawan-kawan bisnes, tolong share dalam grup WhatsApp, Telegram ataupun Facebook. InsyaAllah esok saya nak bongkarkan kenapa bila sel jatuh, anda jangan terus salahkan ekonomi.